Itulah pandangan saya lah kalau nak cari pasangan time college ni. Saya punya saranan memang pedih lah, tak payah. Sakit hati je. Terutamanya orang yang belajar merantau. Dia pergi belajar luar daripada negeri dia. Contoh dia duduk KL. Pertama sekali apa yang berlaku, kalau dia tak ada pegangan yang kuat, dia akan jadi culture shock. So dah lama dah dia duduk dengan family dia, daripada sekolah rendah sampai dah sekolah menengah. Duduk dengan family dia. Dia nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. So dia duduk dekat college, dia duduk hostel pula. Dia duduk hostel, dia dapat kebebasan. Buat tu boleh, nak buat ni boleh. Dengan kawan-kawan sekeliling, pengaruh kawan-kawan. Muda ni dia nak seronok kan. Selalunya kita semua dah lalui usia muda, kita nak have fun, kita nak cuba benda-benda baru. So bayangkan bila mana kita pergi belajar dekat universiti dengan nak try benda baru, dah dapat kebebasan, time tu nak cari pasangan. Kalau dia ada pegangan yang kuat, still dia kena keduaan yang tinggi. Maksudnya semua orang tengah grow, so dia ada mistake dah. Kalau dia punya tujuan tu memang nak dapat redha Allah, Alhamdulillah lah. Maksudnya still ada banyak dugaan, sebab banyak try and error time tu lah. So hati tu mungkin terluka, banyaklah chances tu. Dia nak dapat quality person time tu susah. Melainkan orang terus niat nak kahwin dan betul-betul dua-dua orang sama sepupu, terus jumpa mak bapak tu lain lah. Tapi kalau nak main-main, nak bercinta, nak cari pasangan, saya recommend macam saya cerita tadi, perjalanan orang muda kan, susah lah.